Seorang suami tidak kerja sebab sakit yang tidak dibolehkan untuk suami kerja. Tetapi isteri ada piti harta. Bolehkah suami itu terima harta zakat daripada mana-mana pihak? Baik. Dengar baik-baik. Suami sakit. Tak boleh kerja. Contoh berniaga. Jual. Ada kedai. Bila sakit tak boleh buka kedai. Tidak ada pendapatan. Boleh tak isteri dia yang beri sumbangan? Makan minum. Top up. Bantu suami. Hukumnya, ketika suami tidak mampu, sunat isteri bantu suami. Jadi ada isteri yang kaya, dia beri duit bulan-bulan banyak ribu mana pun, dengan keredaan isteri, hukumnya halal suami makan. Lepas tu kita banyak dengar, suami yang tidak bekerja, isteri yang beri duit-duit. Isteri tu banyak rumah sewa dan sebagainya, beri pula ke lelaki dia 10,000, 15,000 sebulan. Ada orang marah, dia sakit hati tu. Hukumnya halal. Yang tak boleh ialah suami malah bekerja, paksa isteri bekerja. Situ baru salah. Baik, bila dah suami yang diberi duit, sumbangan, bantuan oleh isteri, suami ni layak tak menerima zakat? Jawabnya tengok, atas zakat apa, asnaf apa kamu nak terima. Kalau atas nama miskin, adakah setelah dibantu oleh isteri sudah menjadi kaya atau masih bertaraf miskin? Jawabnya kalau sudah, walaupun sudah dibantu oleh isteri, masih dalam kategori miskin, sah terima zakat. Tapi bila isteri sudah beri, contoh isteri beri 5,000 sebulan, sudah keluar daripada takrif miskin, haram terima zakat atas nama miskin. Kalau atas asnaf yang lain, silakan, dibolehkan. Kerana orang kaya boleh terima zakat bukan atas asnaf miskin. Atas asnaf mu'alaf, orang kaya boleh terima zakat. Atas nama sabilillah, orang kaya boleh terima zakat. Atas nama musafir, orang kaya boleh terima zakat. Faham?